Ya, Assalamualaikum. Saya Aim dari Zela Auto. Hari ni kita ada sebuah Azia. Azia ni datang kat kita. Dia masalah brake system. Kita boleh tengok brake system dia. Ni brake pad, rotor disc memang pakai sampai habis. Sampai kaliper pun dah makan. Boleh tengok habis bergesek. Nampak? Okey, untuk brake caliper ni dia pakai sampai dah habis So bila kita check tu, dia punya brake caliper ni memang dah jam So kalau kita buat pun nanti brake pad yang baru ni dia akan duduk macam ni, akan ada free play. Nanti brake pad ni hilang, jatuh tengah jalan. So kita minta owner tukar kaliper 2 biji half cut je. Okay, ni dia punya rotor disc Tengok, dia pakai sampai dah tipis habis. Sebelah tebal, sebelah nipis, kiri kanan. Nampak? Okay, ni repackage dia ni pun kita minta owner tukar sekali sebab kita tukar kaliper half cut. So kita kena buat sekali ni sebab nak elakkan daripada jam untuk next time je. Okay, untuk sistem brake ni kalau kita buat kita memang akan check 4 tayar. Untuk kereta dia ni kita buka tayar belakang, kiri kanan. Dia punya lining masih tebal, dia punya drum pun tak ada makan, dia punya brake pump pun masih cantik. So kita servis balik kita pasang balik. Okay, selepas kita dah buat pemasangan brake caliper, tukar dia punya brake pad, dia punya rotor disc, kita akan buat ni flushing minyak brake sebab minyak brake dia pun kotor. Lagi satu, kita pun tak tahu dia dah pakai berapa lama, tapi memang kotor lah. So kita minta owner buat servis sekali elakkan daripada jam. Okay, kita boleh tengok keadaan selepas kita dah flushing minyak brake putih barulah brake takkan jam. Peringatanlah untuk semua pengguna kereta untuk sistem brake ni, mileage lebih dia 40,000 km. Sebab apa? Bila kalau bawa kereta tu dah start ada bunyi brake, dah boleh datang check dah. Sebab apa? Bahaya untuk kereta-kereta auto yang main dekat jalan bandar sebab apa? Kejap-kejap brake, kejap-kejap brake. Untuk mengelakkan daripada jadi kes macam Azia ni So 40,000 km dah boleh datang check atau servis brake system. Okay, alhamdulillah kereta pun kita dah siap pasang, kita dah siap bleeding brake Kita bawa pun dah tak ada bunyi, kita bawa pun brake dah makan. So mana yang nak buat brake system boleh terus roger kita dekat FB page Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ni. Assalamualaikum.